Nak beli sinki tapi tak nak menyesal lepas pasang? Okey je, ni aku ajar cara paling senang. First kali, check material. Make sure korang pilih SUS 304 ni. Paling penting, dia tahan karat, tahan lama, senang nak cuci, minyak pun tak melekat. Kalau ada nano coating ni, lagi cantik. Sebab air dah tinggal stain, semua senang hilang. Lepas tu, korang kena tengok juga ketebalan dia. Jangan beli yang ringan nipis-nipis macam ni. Nanti letak perut, kemek terus. Macam ni, tebal sikit. Kalau boleh, cari yang lebih 1.2 cm tebal. Baru mantap. Next, korang kena check juga dekat bawah sinki korang tu ada tak coating anti wap macam ni. Benda ni penting gila tau. Kalau tak ada, wap air boleh terkumpul bawah ni tau. Kabinet pun cepat reput. Nak senang cuci, cari je pipe yang boleh tarik-tarik macam ni. Modern, boleh cas arah air, bucu-bucu ni pun boleh basuh. Kalau korang jenis yang masak banyak, korang boleh pilih double bowl ni. Satu untuk basuh, satu untuk bilas. Tapi kalau dapur korang tu kecil, single bowl pun okey. Janji dalam dia 200 cm. So, sebelum korang nak save video tu, save lah video ni cepat-cepat. Setidaknya lepas ni kalau korang nak beli sinki, korang guna otak. Bukan tengok rupa je. So, apa lagi? Datang ke alat dapur yang berhampiran sekarang.